Pernah tak anda terfikir macam mana agaknya rasa berlayar dengan sebuah armada perang zaman dulu, berdepan dengan musuh di lautan luas dan tiba-tiba menyaksikan keajaiban di tengah-tengah ribut yang ganas. Kali ini, kita akan selami satu kisah yang, wow, memang luar biasa. Ini bukan cerita rekaan tau, tapi catatan pribadi seorang kelasi dari Armada Johor. Sebuah kisah tentang kemewahan, keberanian, pertempuran sengit dan detik-detik yang tak masuk akal. Dengar tu, pencerita kita mulakan kisahnya dengan ayat ni. Kehidupan kami penuh kemewahan. Ini menunjukkan yang mereka ni bukan orang-orang susah tau. Hidup senang, isteri-isteri cantik, makan minum cukup. Tapi, apa yang buat mereka sanggup tinggalkan semua kesenangan ni untuk berlayar ke lautan yang bahaya? Jelas sekali, ada sesuatu yang lebih besar. Satu semangat yang membara yang memanggil mereka. Okey, jom kita masuk bahagian pertama. Kita nak tengok betapa gahnya armada ni, macam mana rupa persiapan mereka dan apa sebenarnya misi besar yang menanti di depan. Cuba anda bayangkan sekejap, 13 buah perahu, bukan calang-calang perahu. Setiap satunya dihias indah berkilauan dengan perhiasan emas, bersenjatakan tembaga dan setiap pahlawan lengkap dengan keris tikangan. Yang memimpin pula datu-datu yang disegani dan berpengalaman. Tapi kan, yang paling menggerunkan bukanlah emas atau senjata tu, tapi laungan Allah yang bergema di udara. Itu menunjukkan semangat juang mereka datang dari keyakinan yang sangat-sangat mendalam. Okey, armada yang segah ni, semangat yang berkobar-kobar macam ni, mesti ada tujuannya, kan? Mereka tak berlayar suka-suka. Jadi, siapa sebenarnya musuh yang mereka nak hadapi? Dan kenapa pertempuran ni sangat penting bagi mereka? Ini satu perkara yang sangat penting untuk kita faham. Pencerita kita tekankan benda ni betul-betul. Mungkin orang luar tengok mereka ni macam lanun je. Tapi dari sudut pandang mereka, bukan. Ini bukan merompak. Ini adalah peperangan. Satu perang untuk mempertahankan maruah dan kedaulatan. Jauh bezanya tu kan? Jadi, siapa sasaran mereka? Senarai ni menunjukkan betapa rumitnya keadaan di rantau ni masa tu. Bukan satu musuh je. Ada orang Bugis dan orang Cina yang mungkin dilihat sebagai pesaing dalam perdagangan dan kuasa. Dan kemudian, yang paling utama, orang Belanda. Mereka ni dianggap sebagai kuasa luar yang menindas dan menzalimi orang-orang Melayu. Petikan ni, memang terasa betapa dalamnya kebencian mereka terhadap Belanda. Ini bukan lagi soal persaingan biasa. Ini dah jadi dendam peribadi sebab rasa ditindas. Bayangkan, kawan dia kata Belanda ni senang-senang je tuduh orang Melayu sebagai lanun, lepas tu terus hukum bunuh. Sebab itulah ramai yang benci sangat dan sanggup buat apa saja untuk balas dendam. Okey, sekarang kita masuk babak yang paling ditunggu-tunggu. Bersedia? Sebab apa yang berlaku lepas ni memang akan menguji segalanya. Bukan setakat kekuatan fizikal, tapi ketahanan mental mereka akan diuji sampai ke tahap yang paling maksimum. Pertempuran pertama mereka menentang sebuah jong Cina yang sangat besar. Nampak macam senang? Tak sama sekali. Mereka kejar, mereka serang, tapi kru amoy di atas jong tu melawan balik dengan begitu sengit. Mereka lempah batu, baling lembing, simbah dengan air panas, apa saja yang boleh dicapai. Armada Johor cuba berkali-kali nak tawan kapal tu, tapi semuanya gagal. Pertempuran ni berlarutan berjam-jam lamanya dan ramai yang terkorban dan cedera. Tengah-tengah kalut berperang dengan jong Cina tu kan, tiba-tiba keadaan jadi 100 kali lebih teruk. Dari jauh muncul sebuah kapal perang Belanda. Ya Tuhan, ini bukan lagi satu pertempuran yang sukar, ini dah jadi satu perangkap maut. Armada Johor sekarang tersepit di antara dua musuh yang kuat. Macam mana nak selamatkan diri? Cuba kita hayati apa yang pencerita ni rasa. Dia kata, kami telah bekerja tanpa henti. Bayangkan, penatnya melampau. Sambil lawan musuh, kapal pula dah bocor kena tembakan meriam. Air laut masuk tak berhenti. Jadi mereka terpaksa buat dua kerja serentak. Satu tangan lawan musuh, satu tangan lagi timba air keluar dari kapal. Boleh bayang tak betapa terdesaknya keadaan mereka? Memang hampir mustahil. Dah kena serang dengan dua musuh, ingatkan dah tak boleh jadi lebih teruk lagi kan? Salah. Seolah-olah belum cukup, alam pula masuk campur untuk memberikan tamparan terakhir. Keadaan mereka bertukar dari teruk kepada hampir tiada harapan langsung. Pada saat ini, inilah satu-satunya soalan yang ada dalam fikiran setiap kelasi. Lepas semua kemewahan yang ditinggalkan, semangat yang berkobar-kobar, pertempuran yang sengit, adakah semuanya akan tamat macam ni je? Mati di tengah lautan yang ganas?
Inilah titik paling rendah mereka, dihujani timbakan musuh dan sekarang dilanda pula ribut yang dahsyat. Semangat mereka hancur sepenuhnya. Pencerita kata, ramai yang dah tak larat nak lawan lagi. Mereka dah menyerah pada takdir, hanya menunggu bila ajal akan tiba. Dah betul-betul putus asa. Tapi, selalunya dalam saat yang paling gelap, kan, di situlah keajaiban boleh berlaku. Dan betul, di tengah-tengah keputusasaan yang paling dahsyat, sesuatu yang sangat luar biasa dan misterius terjadi. Satu detik yang mengubah nasib mereka semua. Siapakah penyelamat itu? Di saat semua orang dah panik dan hampir mati lemas, Raja Johor sendiri tampil ke hadapan. Bayangkan, dalam kekalutan dan ombak yang menggila tu, baginda muncul tenang sahaja, seolah-olah semua kekecauan itu tak memberi kesan langsung padanya. Dan inilah detik keajaiban itu. Mula-mula ribut tu sedang mengamuk dengan dahsyat. Langit hitam, ombak macam nak telan semua kapal. Lepas tu, Raja bertindak. Pencerita kata baginda melakukan sesuatu, macam satu ritual atau jampi untuk menenangkan angin. Dan hasilnya, macam magic. Serta-merta, angin yang ganas tadi reda dan laut yang bergelora menjadi tenang. Semuanya berlaku sepantas kilat, seolah-olah alam patuh pada perintah baginda. Dan macam tu je, mereka terselamat selepas melalui pertempuran yang dahsyat, kapal yang hampir karam dan ribut yang ganas, mereka akhirnya selamat. Boleh bayangkan tak perasaan lega yang mereka rasakan pada waktu tu? Memang tak terkata. Kisah ini berakhir dengan satu persoalan besar yang pencerita kita sendiri tak boleh jawab. Soalan yang sama sedang bermain di fikiran kita sekarang. Bagaimana orang Johor menundukkan angin? Dia nampak keajaiban itu dengan mata kepalanya sendiri, tapi dia tak dapat menjelaskannya. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku pada hari itu? Adakah ia kuasa luar biasa seorang raja, kekuatan doa, ataupun ada misteri lain yang tersembunyi di lautan? Apa agaknya pendapat anda?